semata-mata kerana Allah. Maksudnya segalanya itu dialah yang mengadakannya untukku. Dialah yang menolongku dengan taufik hidayahnya yang khusus untukku, untuk aku melaksanakannya tanpa sebarang daya upaya dan kekuatan yang datang daripada sisiku. Ya, dalam kita ingin menjadi hamba yang seolah-olah melihat Allah, kita kena nafikan segala kekuatan tenaga daya upaya yang ada pada kita. Kita kena nisbahkan semua itu kepada Allah, milik Allah. Kita tak nak kita ada terasa-rasa kita dah yang beramal, kita dah dengan kerajinan kita lah kita beramal, dengan kesolehan kita lah kita beramal. Kita tak mahu ada perasaan-perasaan pengakuan keakuan aku. Ya. Kita sebenarnya nak lidah. Semua Allah belaka. Allah yang bagi tauhid hidayah kepada aku. Allah lah yang mengizinkan aku untuk menyembahnya. Dia segala-galanya. La haula wala quwwata illa billah. Kalimah hafalah itu nak untuk mengajarkan kepada kita supaya kita menafikan kekuatan yang ada pada diri kita itu bukan milik kita. Segala apa yang kita cuba usaha lakukan nampak macam kita lah yang ada kekuatan, tetapi sebenarnya itu hakikatnya adalah kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah yang mendirikan kita, menggerakkan kita. Jadi tugas hati kita menafikan benda itu daripada diri kita. Ya. Kita nak nampak Allah semata-mata belaka semua. Penjelasan lillahi dapat diterjemahkan kepada kerana Allah atau milik Allah. Perkataan lillah, dua terjemahan itu betul. Kerana Allah, milik Allah, kepunyaan Allah. Ini adalah tujuan utama dan maksud kepada semua yang dibicarakan sebelumnya, iaitu solatku, ibadahku, ketundukanku, kepatuhanku, hidupku dan matiku adalah kerana Allah Ta'ala dan miliknya. Semua yang kita lakukan nampak macam kita yang punya, tapi Allah kata segalanya milik aku. Allah menciptakan kamu dan menciptakan perbuatan kamu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala berfirman, aku yang menciptakan kamu dan segala apa yang kamu buat itu pun aku yang ciptakan. Kamu tak dapat ciptakan perbuatan dirimu sendiri. Allah nak bagi tahu kamu bukan pemilik pada perbuatan. Ya, kita kena usaha. Tapi di sebalik usaha tu kita jangan nampak apa yang kita lakukan. Kita nampak apa yang Allah lakukan. Ya. Segala kehadiran hati yang diikat dengan niat adalah tertumpu kepada apa yang terkandung dalam makna lillah. Dan disebut kerana Allah. Dalam konteks kerana Allah ni dia tak lari daripada juga kerana Rasulullah SAW. Semua satu konsep yang sama. Bila disebut kerana Allah, dalam masa yang sama juga adalah kerana Rasulullah SAW. Walaupun hanya sebut lillahi ta'ala, tapi secara otomatik kita tak akan dapat sampai kita buat apa-apa yang lillah tu, kita tak akan tahu nak buat benda tu kecuali Rasulullah yang ajar pada kita. Rasulullah lah pintunya. Ya. Jadi dengan otomatiknya setiap kali sebut lillahi ta'ala, apa yang tersirat di sebaliknya adalah turut yang dimaksudkan adalah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini apa yang tersirat di sebalik niat. Niat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu bil niat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Barang siapa yang bermaksud sesungguhnya amalan seseorang manusia itu adalah bergantung kepada niatnya,
maka ganjaran dan pahala yang diberikan kepadanya berdasarkan kualiti niat yang dibuat di dalam, yang dipasang dalam kalbunya. Dan sesungguhnya siapa yang berhijrah kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW, maka hijrahnya itu didapat Allah dan dapat Rasulullah SAW. Maksudnya di sini kita hijrah adalah suatu amal yang besar. Maka seseorang hamba melakukan ibadah, melakukan ibadah kerana Allah dan juga kerana Rasulullah SAW. Walaupun sesuatu ibadah itu cukup kita sebut lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, salli farda az-zuhri arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Walaupun hanya sebut lillahi ta'ala, tetapi jauh di lubuk hati kita juga kita menyedari bahawa dia Rasulullah SAW. Dalam Quran banyak Allah Ta'ala berfirman dalam surah Anfal, yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul. Mereka bertanya tentang harta rampasan perang milik siapa. Katakan kepada mereka, wahai kekasih Muhammad, harta rampasan perang milik Allah dan milik Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ada ayat yang lain Allah mengatakan bumi ini, seluruh bumi dunia ini milik Allah dan milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan walillahi wa li rasulihi, kemuliaan milik Allah dan juga milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa makna? Segala yang ada di alam ini yang mutlak, pemilik mutlak adalah Allah. Kemudian daripada segi makhluk, pemiliknya adalah Nabi Muhammad SAW. Allah bagi pada Rasulullah, alam ni semua adalah Rasulullah lah rajanya. Sebab tu Arash Allah Ta'ala ciptakan, itu adalah tempat bersemayamnya Nabi Muhammad SAW. Arash dan kursi itu tempat didudukkan Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahawa ciptaan Arash itu adalah di mana ketika Rasulullah diberikan maqam mahmud, maka baginda akan didudukkan di atas Arash dan kursi nanti di akhirat. Maka maksudnya kalau ke akhirat Rasulullah didudukkan di tempat itu, maksudnya memang daripada awal Arash dan kursi diciptakan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksudkan dengan kerana Allah ialah satu-satunya al-ba'ith, iaitu inspirasi utama yang membakar semangat dan membangkitkan motivasi seorang hamba untuk terus melakukan taqarrub, ialah redha Allah Ta'ala. Yang kita inginkan redha Allah Ta'ala. Sekali lagi saya ingin tekankan, dalam kita dapat redha Allah, sebenarnya apa yang kita inginkan juga adalah redha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disebut secara tunggal berkenaan dengan Allah, semuanya ada berkait juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduh. Allah dan Rasulnya lah yang terlebih berhak untuk kamu tuntut keredaan. Allah tak kata hanya redha. Pada ayat ni Allah nak bagi tahu Rasul sekali. Maksudnya apa sahaja yang kita nak dapat redha Allah, kita buat kerana Allah, ya, semata-mata kerana Allah. Dalam aspek yang lain, ia juga adalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya sebab dia bangun setiap pagi untuk teruskan kehidupan adalah Allah. Satu-satunya sebab untuk dia mati bukan kerana lain tapi kerana Allah Ta'ala. Dalam konteks solat, lillah, jadi kerana Allah, membawa arti bahawa setiap dari qiyam, rukuk, iktidal, sujud, bacaan Al-Quran dan lain-lain dilakukan dengan bertujuankan Allah
sebagai matlamat utama mengapa hamba Allah melakukan segala hal tersebut. Untuk mencapai semua ini, dia mestilah menunaikannya dalam keadaan yang Rasulullah sebut dalam hadis yang sahih, sallu kama ra'aitumuni usalli. Hendaklah kamu salat seolah-olah engkau memandang aku salat. Sebab kita takkan dapat sampai Allah, takkan dapat sampai redha Allah kecuali melalui kita dapat merasakan kita ini dibawa oleh Rasulullah. Rohani kita, roh kita, jiwa kita dibawa, dibimbing, dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya apabila kita dapat solat seolah-olah memandang Rasulullah, itulah pintu dan kunci untuk kita menjadi hamba yang beribadah seolah-olah melihat Allah. Dalam konteks perjalanan rohani pula, Allah Ta'ala adalah hala tuju kepada pendakian makrifat seorang hamba untuk menuju kepadanya. Tiada faktor utama dan motif lain yang mendorongnya agar terus bersusah payah dalam menempuh haluan untuk tiba kepadanya kecuali Allah Azza wa Jalla. Apa yang menjadi matlamat hidupnya adalah terarah kepada keredaannya. Sebab tu kadang-kadang seseorang yang dalam perjalanan rohaninya menuju Allah, kadang-kadang dia Allah Ta'ala terterakan apabila dia sedia pada sesuatu yang menaiki makam yang tinggi, dia rasa menembus, dapat merasakan rohaninya menembus langit demi langit. Tiba-tiba ada kalanya dia tertera pada jiwanya tulisan Muhammad. Siapa yang tak nampak tak apa, jangan tu tak nampak macam mana, tak apa, tak ada masalah, teruskan. Tapi jika ada seorang ternampak, maka tafsirannya apa? Tafsiran Nabi Muhammad adalah bentuk pengenalan kita kepada Allah, sebenarnya berakhir dengan mengenal hakikat yang sebenar pada diri Nabi SAW. Sebab apa? Sebab Allah ni tidak dapat digapai. Kita ni tidak dapat mencapai Allah whatsoever. Kita tak dapat capai Allah. Habib Umar baru ni beberapa majlis beliau saya tekankan, orang yang dah masuk syurga dan berapa kali jumpa Allah pun takkan dapat kenal Allah sebagaimana Allah mengenali dirinya sendiri. Takkan sampai. Itu yang dah dalam syurga. Orang yang berada sebelum masuk syurga lagilah segalanya tak dapat sampai pada Allah SWT. Jadi bila kita dapat mengenal Allah secara zat dirinya, jadi kita nak kenal apa? Kita kenal melalui kesan perbuatan Allah SWT. Dan kesan perbuatan Allah yang paling menceritakan tentang Allah adalah Nabi SAW. Daripada martabat makhluk yang paling sempurna dalam menceritakan tentang Allah adalah Nabi SAW. Adapun tentang zat Allah, tak ada apa-apa yang kita boleh tafakur, tak ada apa yang kita boleh sampai. Maksud sampai kepada Allah pun sebenarnya berakhir dengan mengenal hakikat diri Nabi Muhammad SAW. Maksud orang yang bermakrifat kepada Allah, orang yang arif billah, orang yang al-wusul ilallah, orang yang sampai pada Allah, yang dimaksudkan oleh sufi itu semuanya berakhir pada mengenal hakikat roh Nabi SAW. Tidak ada siapa yang dapat melepasi dipanggil sidratul muntaha dalam konteks sufi ini. Tidak ada siapa yang dapat lepas, hanya Rasulullah sahaja. Jadi tugas kita, rohani kita adalah untuk menyatu dengan rohani Nabi SAW. Maksud menyatu dengan rohani Nabi ini, kita secara zahir dan batin kita ikut mirip dengan Nabi SAW. Kalau sunnah masuk tandas, sunnah ni apa? Baca doa, jangan tak baca doa. Kalau betul-betul nak menyatu dengan Rasulullah, kena langkah demi langkah kehidupan kita ni ikut apa yang Rasulullah ajar. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar tandas. Keluar tandas pun ingat dulu Rasulullah keluar kaki apa. Jangan saja nak keluar. Yang sebab nak keluar kita pun keluar. Tak, kita keluar pun sebab nak ikut sunnah Rasulullah. Rasulullah keluar kaki kanan. Keluar kaki kanan, masuk tandas tadi kaki kiri.
Lepas keluar baca pula doa yang Rasulullah ajar, ghufranak alhamdulillahilladzi adhaba anni al-adha wa afani. Itu daripada segi doa-doa. Kemudian ada sunnah-sunnah yang lain. Kemudian daripada segi akhlak, akhlak ni lagi menyatu dengan Rasulullah. Rasulullah ni suka memaafkan, kita pun suka memaafkan orang. Tak nak dendam, tak nak dengki, tak nak simpan api kebencian pada orang lain. Hati nakkan kebaikan Allah limpahkan pada orang tersebut. Ini lagi menyatu lagi. Semakin zahir dan batin kita mirip dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah dalam bentuk sunnah, ajaran agama, akhlak, adab, budi pekerti, perilaku. Ini semua sarana untuk menyatu rohani kita dengan rohani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelazatan kita nanti berjumpa dengan Allah kalau rohani kita dapat bersama dengan rohani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia saja yang dapat sampaikan kita kepada Allah Ta'ala. Kata dalam hadis kursi, wahai Muhammad, dalam Isra Mi'raj, aku tak akan membuka pintu kepada sesiapa makhluk kecuali dia datang kepadaku melaluimu. Tidak ada Nabi, tidak ada Rasul, tidak ada malaikat yang boleh sampai pada Allah kecuali Allah jadikan Rasulullah pintunya. Bayangkan kewujudan alam ni, Allah pun jadikan Rasulullah sebagai pintu, jadikan lagi perjalanan kerohanian. Kewujudan alam ni pun kalau bukan kerana Rasulullah, Allah tak ciptakan alam, maka sudah tentulah dalam perjalanan kerohanian lebih-lebih lagi lah Rasulullah adalah pintunya, babullahil a'zam, pintu yang teragung bagi Allah untuk seseorang sampai pada Allah. Di sisi ulama makrifat, perjalanan terakhir arif billah yang tinggi semua berakhir pada Nabi SAW. Tak ada siapa yang dapat melepasi sidratul muntaha, tak ada siapa yang dapat gapai zat Allah. Seperti mana Sayyidina Abu Bakar, semalam dah simpulan, Sayyidina Abu Bakar mengatakan maksud seseorang itu mengenal Allah adalah dia mengenal ketidakmampuan dirinya untuk capai zat Allah. Subhanakala nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Siapa yang dapat memuji Allah sebagaimana Allah puji dirinya sendiri. Kerana tidak ada siapa yang mengenal Allah kecuali Allah yang mengenal dirinya sendiri. Dan daripada kalangan makhluk yang paling mengenal Allah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sesiapa. Ya. Sebab tu ulama sufi dia punya strategi bawa pada Rasulullah. Bawa pada Rasulullah. Sebab perjalanan rohani dia lebih cepat bila hati kita cinta pada Rasulullah. Malam cinta Rasul, malam cinta Nabi. Kalau kata, kenapa tak ada malam cinta Allah? Tak ada masalah, buatlah malam cinta Allah, tak ada masalah, bagus. Buat majlis zikrullah, buat malam cinta Allah, seronok juga. Tetapi ulama sufi tahu strategi orang nak sampai pada cinta Allah. Fattabi'uni, mesti menerusi Rasulullah dulu. Tak mungkin dapat capai cinta Allah kecuali fattabi'uni, kecuali melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, "Lau ja'uni bi kulli tariq la aftah alaihimul bab illa an ja'uni wara'ak ya habibi ya Muhammad." Manusia yang datang kepadaku daripada berbagai jalan dan haluan, aku tidak akan buka pintu kepada mereka untuk sampai kepadaku, melainkan mereka datang menerusimu wahai kekasihku Muhammad. Baik, perkataan musannif, dialah yang mengadakannya untukku, bermaksud Allah lah yang dengan pertolongan dan rahmatnya telah mencetuskan kehendak dalam hatiku untuk mendekatinya. Dialah yang menggerakkan langkahku untuk melaksanakannya, yang menegakkan badanku di sisi hadratnya, yang mempertuturkan setiap bacaanku, yang menundukkanku untuk rukuk, yang merebahkanku untuk sujud, yang meluruskan badanku untuk i'tidal, yang mendudukkanku untuk bersimpuh di hadapannya, yang memberi tenaga, daya upaya dan kekuatan kepadaku untuk melakukan semua itu, dan segala hal dan urusan tersebut adalah milik Allah. Sebentar tadi ada yang bertanya tentang perasaan.
cahaya yang datang melimpah waktu berzikir dan sebagainya ketika suluk. Saya ingin tekankan sikit di sini untuk para wanita, jika Allah permudahkan mereka laluan untuk bersuluk, tidak ada tanggungjawab yang perlu diselesaikan. Kalau ada pun dia dapat persetujuan suami untuk handle, ataupun dia pun sudah berusia dan tak ada anak kecil, dia pun boleh pergi, ataupun dia bawa sekali suami dia, lebih baik, Alhamdulillah. Kalau kena keizinan suami. Tapi kalau seandainya dia dapat keizinan suami, maka dia tak perlu hadir untuk suluk. Ataupun dia ada tanggungjawab nak kena jaga anak, nak kena uruskan rumah, maka dia tak perlu suluk. Suluk untuk wanita nanti kalau siapa yang dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada waktu, tiba waktu yang dipermudahkan, silakan. Kalau tak, rumahnya itu adalah suluknya. Suluk untuk wanita. Jadi yang penting dia dah ada kesedaran kerohanian. Sekarang dia jadikan apa yang dia buat khidmat di dalam rumah itu jalan kerohaniannya. Sayyidah Khadijah di dalam rumahnya itu perjalanan suluk. Sediakan makanan, sediakan minuman, khidmat suami, ada harta, bantu suami. Suami dia yang keluar di jalan Allah SWT. Siti Khadijah di rumah. Rasulullah SAW bagi tahu suluk yang paling utama bagi wanita, dia jaga solat dia. Maksudnya betul-betul dia usahakan khusyuk. Jadikan solat itu sebagai pendakian rohani untuk dia. Sebab pada solat